Yang betul. Peraturan mesyuarat SAT. Peraturan mesyuarat berapa tu? 24. Jarang berlaku, tapi untuk ini Ya, tapi untuk tujuan PMQT. Ya. Boleh? Silakan. 24A Tan Sri, muka surat 36. Itu berhubung dengan waktu pertanyaan menteri. Relevan dengan itu saya bangkit sebelum. 24A. 24 capital A. Okey. Ini berkaitan dengan waktu pertanyaan Perdana Menteri pada hari ini, Tan Sri. Saya. Lampiran biru ni, soalan ni. Saya. Hari ini ada dua soalan. Kedua-dua soalan daripada pihak kerajaan. Tidak ada soalan daripada pembangkang. Sepatutnya 3 soalan. Nak ambil 2 pun ambil lah, bagilah 1 ke pembangkang. Kerana pembangkang masih wujud lagi dalam parlimen ini. Ketua majlis pun ada. Ini Tan Sri, saya nak menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini, termasuklah Yang Maklumat Perdana Menteri. Pembangkang bukan kali pertama. Pada 30 Oktober kita hantar soalan. 1 pun tak naik. Kemudian pada 4 November minggu lepas tak naik juga 1 pun. 11 November pada hari ini tak naik. Dan untuk rekod pada hari ini, Yang Berhormat Putrajaya telah mengemukakan memasukkan soalan melalui yang berusaha Setiausaha Dewan Rakyat pada 10 bulan, within time. Tapi tak naik. Saya tidak fikir, kami tidak fikir Yang Berhormat Perdana Menteri seorang yang tak mampu jawab soalan. Di Sabah pun, di Pasar Malam pun boleh jawab. Jangan dengar pembangkang. Jadi hari ini nampak Yang Maklumat tak mau dengar pada kita ni. Baik. Jadi saya minta penjelasan. Soalan itu dimajukan kepada saya untuk penjelasan. Tapi bukan, saya rasa bukan Tan Sri juga. Yang Berhormat Menteri Parlimen yang menentukan soalan-soalan Parlimen. Biasa pengalaman saya dulu lah. Speaker tentukan. Speaker tentu. Speaker kena baik, jawab. saya jawab. Speaker jawab sekarang. Ya. Okay. Sila duduk. Okey. Terima kasih. Baik. Pemilihan soalan-soalan atas tanggungjawab saya. Untuk makluman, hinggalah masa ditutup, pembangkang cuma menyediakan 1 soalan. Manakala pihak kerajaan telah memberikan 8 soalan. Jadi, sudah tentu saya melihat semua soalan-soalan itu dan saya lihat soalan daripada pembangkang, semuanya telah pun dijawab sebenarnya. Pada yang pertama, 29 hari bulan Oktober. Yang kedua, 30 bulan Oktober. Dan insya-Allah pengusi Jawatankuasa Pilihan Khas telah pun memanggil Kementerian Mimpi untuk berhadapan dengan mereka select committee. Dan dalam select committee itu, saya difahamkan semua KSU dan mereka yang terlibat akan datang besok pada 12 November. Sebab itu, untuk mendapat penjelasan dengan lebih detail, lebih baik pergi select committee. Dapatkan. Jadi PM dah jawab dah banyak kali. Jadi saya kalau jawapan PM saya dah agak dah. Saya boleh agak hafal rakyat nak jawab tu. Jadi lebih baik tuan-tuan yang berada dalam Dewan ini pergi ke select committee. Dengar. Sebab yang akan hadir itu bukan saja ni tetapi juga KSU dan menteri-menteri. Mau, soalan saya ialah, is it fair for me to allow you just to send one question? Ataupun soalan 8 ini sudah tentu saya bagi mereka yang hantar lebih banyak. So soalnya sama ada pembangkang atau tidak tak timbul. Kalaulah Yang Berhormat hantar 8, belah sini juga 8, that make sense lah. But one, Ketua Whip please, at least encourage lah. But you shouldn't deny our right. Whatever one question, 8 question, we have a right. You have no right. You have no right. The right was on me. Yeah, saya yang akan memilih. You have but no you right have at all. Right equally, Tan Sri. Equally yes, but justly, not the right. Yeah. The word is not right. Secara adil. Adil, secara bukan adil. right. Yeah. Because next time, please hantarlah, janganlah push, jangan tie my hand. Hantarlah 2-3 soalan. Itu bukan syarat, Tan Sri. Bukan syarat, bagi itu juga bukan syarat. Saya tidak bisa perlu memilih jawapan soalan daripada pembangkang, tetapi be fair to me. Be fair to me. Don't put me in position yang saya tak boleh buat keputusan. Baik, teruskan. Saya dah jawab. Dan besok saya jemput sebut ahli Yang Berhormat yang berminat untuk mengikuti persidangan
select komiti Tan Sri, untuk perkara yang ART, sama, Tan silakan. Sri. Saya dah tak benarkan kita running Saya out cakap time. elok-elok. Tak sama Saya tidak select benarkan. komiti dengan Perdana Menteri. Saya Tan cakap Sri. saya elok-elok. Jawapan Perdana Menteri dengan select komiti mana sama dalam Dewan. You want details. Ya, PM dah ya. jawab. PM dah jawab semua. You want details? Ya, Please go to select itu komiti. soalan-soalan berterusan. No, kita telah pun memberikan taraf yang lebih kedudukannya agak baik untuk select komiti. Please, lebih masa Tan Sri, diperuntukkan. sebagai satu nasihat daripada ahli Dewan. Nasihat kepada Peraturan berapa, Syah? Peraturan mesyuarat berapa? Perkara yang sama lah, lebih kurang. No. Saya nak beritahu. Saya respon tadi Tan Sri, kepada peraturan mesyuarat. Tan Sri Saya bertindak respon mesti dilihat adil. Tan Sri bertindak mesti dilihat adil. 8 daripada kerajaan. Duduklah Besut. Okey. Besut. 8. Nanti. Besut, duduklah Besut. Jangan Duduklah, kurang buang ajar, masa lah. Besut, PM banyak Besut, kerja lah. ini floor PM saya. banyak kerja lah Besut. Besut. Duduk. Jadi, Langat. Duduk. Tan Sri, Cukup, jangan ikut perangai ulu langat. Kerajaan ini kerajaan kita. Kita punya pasal lah. Jangan ikut perangai dia. Besut. Jangan Ulu ikut langat. Bajet pun kau tak sokong. Tan Sri. Kerajaan kita konon. Ulu langat. Besut duduk. Saya nak start. Ini kena adil ni. Perangai Besut. macam ni. Besut duduk. Ambil tindakan. Besut duduk. Ulu langat duduk. Baik, setiausaha.